lori langgar basikal, siapa salah? Mesti ramai orang cakap lori salah, betul tak? Tapi korang tahu tak, kalau korang nak jadi pemandu lori petrol kan, bukan senang tau. Company petrol dia akan uji banyak kali tau. Selain itu itu lori tak kira dekat dalam atau dekat luar, mereka pun ada itu desk cam tau. Mereka ada itu operation kan, sentiasa 24 hours tengok itu pemandu lori ada bantu baik-baik tak. Faham tak? Bukan main-main tau. Sekarang kita tengok balik case ini korang tahu tak? Ini lori dia tak ada salah tau. Dia pandu terus jalan Okey. Sekarang adalah masalah itu bicycle man rider. Ini bicycle man rider kan, dia tiba-tiba tukar jalan You rasa kalau dia tiba-tiba tukar jalan jangan cakap lori lah, kereta pun tak dapat break betul tak? Di sini saya nak nasihatkan rider-rider bicycle. Kalau korang nak menunggang bicycle dekat jalan raya kan, sila perhatikan. Korang tak boleh jalan dekat jalan raya tau. Korang boleh jalan dekat itu lorong bicycle atau itu lorong orang yang jalan. Faham? Korang tak boleh dekat jalan raya tau, kerana korang tak ada bayar road tax insurance. Okay? So kalau korang ada apa-apa tak dapat claim insurance tau. Faham tak? So kamu mesti nak berhati-hatikan ini. Jangan you ingat ini jalan raya kamu boleh jalan yang you suka saja. Faham? So korang jangan ingatkan ini jalan raya kan, kamu suka hati jalan dan jalan. Selain itu korang tahu lah sekarang jalan raya kan, kereta pun sudah banyak. So accident itu rate sangat tinggi. So korang mesti nak perhatikan. Bagi saya paling baik kalau korang nak menunggang basikal kan dekat taman-taman. So korang ada apa-apa lagi sila komen tak. Jangan lupa follow saya, like dengan share.